Sebab itu kali ini dalam pilihan raya yang akan datang, tak boleh bagi ruang tu lagi. Orang tanya nak undi siapa? Kalau tak nak bagi ruang tu, undi Perikatan Nasional aja, senang. Cukup kursi kita bentuk kerajaan, tak adalah berlaku macam hari ini. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, kesedaran politik kita kena tanamkan kepada anak-anak kita. Kesedaran politik kita kena tanamkan kepada generasi muda kita. Apa yang kita kena tanamkan? Pertamanya tuan-tuan, kita ingat apa yang Dr. Misbah sebut tadi. Dia kata di dalam parlimen banyak benda yang merosakkan negara, banyak benda yang tidak adil kepada rakyat. Keputusan macam nak jual MASB ni, saham MASB, keputusan nak tanda tangan ART, keputusan untuk meluluskan undang-undang drakonian yang zalim berlaku dalam Dewan Rakyat. Sebab itu bila ada pilihan raya, kesedaran yang pertama kita kena tanamkan kepada anak-anak kita adalah mereka yang kita undi akan menjadi wakil kita untuk berada dalam Dewan Rakyat. Negara kita mengamalkan sistem demokrasi berperwakilan. Yang kita undi di Lumut akan duduk dalam Dewan Rakyat. Duduk saja ke? Tak. Mereka duduk dalam Dewan Rakyat, apa yang mereka boleh buat? Pertama, mereka boleh mengusulkan dan mencadangkan dan meluluskan undang-undang tu. Mereka buat undang-undang. Kedua, mereka ada undi. Mereka boleh angkat tangan setuju dengan undang-undang tu. Ketiga, mereka boleh bantah kalau tak bersetuju untuk meluluskan undang-undang tu. Keempat, mereka boleh hilang daripada dewan tu berkecuali daripada dewan tu. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan mengundi ahli parlimen yang mesra LGBT, kalau tuan-tuan mengundi orang-orang yang nak sekularkan negara ini, itulah wakil dalam parlimen itu yang akan mempunyai kuasa meluluskan undang-undang tu. Dialah yang berkuasa untuk mengusulkan undang-undang berkaitan perkara itu. Sebab itu tanggungjawab kita di luar ini. Tak guna kita bercakap tentang isu Islam, tak guna kita bercakap tentang isu ummah, tak guna kita bercakap tentang isu rakyat. Tapi akhirnya bila kita mengundi, kita bawa orang yang tak sesuai dengan perjuangan kita menang duduk sebagai ahli parlimen, dan dia membuat undang-undang yang bertentangan dengan kehendak kita. Betul tak? Sebab itu undi ni kena buat betul-betul. Dan dalam pilihan raya yang akan datang, kalau kita tengok hari itu ramai orang yang mengundi Barisan Nasional, dia tak tahu yang akhirnya dia undi Barisan Nasional dapat DAP, dapat Anwar Ibrahim. Belum? Kali ini dia akan berlaku lebih kurang sama. Sebab itu kena hati-hati. Jadi selepas ini tuan-tuan, fokus kita adalah ke arah pilihan raya. Waktu belajar daripada pilihan raya negeri Sabah, kita tengok ke depan, persiapan kena buat awal. Tak ada cerita lain. Kedua, daripada persiapan kita kena ada kesatuan bersama.